4.2. Akaun pengasingan untung rugi. Tujuan penyediaan akaun pengasingan untung rugi. 1. Bagi perniagaan perkongsian, akaun penamat terdiri daripada akaun perdagangan, akaun untung rugi, dan akaun pengasingan untung rugi. 2. Akaun pengasingan untung rugi ialah akaun yang disediakan selepas untung bersih atau rugi bersih perniagaan diketahui. 3. Akaun ini disediakan bertujuan untuk menentukan pembahagian untung atau rugi antara pekongsi. 4. Pembahagian untung rugi dibuat berdasarkan nisbah yang telah dipersetujui setelah mengambil kira pelbagai pelarasan seperti faedah atas modal, faedah ambilan, dan gaji pekongsi. Format akaun pengasingan untung rugi. 1. Akaun pengasingan untung rugi dapat disediakan dalam dua format yang berikut, iaitu A. Bentuk T. B. Format penyata. Rujuk format akaun pengasingan untung rugi di muka surat 314. Faedah atas modal. 1. Faedah atas modal dihitung berdasarkan kadar yang telah dipersetujui dalam ikatan perjanjian perkongsian. 2. Rumusnya adalah seperti yang berikut. Faedah atas modal sama dengan modal darab kadar faedah darab tempoh. Rujuk contoh di muka surat 315. Faedah atas ambilan. 1. Faedah atas ambilan dihitung berdasarkan kadar yang telah dipersetujui dalam ikatan perjanjian perkongsian. 2. Rumus faedah atas ambilan adalah seperti yang berikut. Faedah atas ambilan sama dengan jumlah ambilan darab kadar faedah darab tempoh. Rujuk contoh di muka surat 315. Faedah atas pinjaman. 1. Faedah atas pinjaman dikira berdasarkan peratusan atas pinjaman yang dipersetujui bermula dari tarikh pinjaman itu dibuat. 2. Semua faedah atas pinjaman, sama ada pinjaman daripada pekongsi atau pihak luar akan direkodkan dalam akaun untung rugi kerana faedah atas pinjaman dikira sebagai belanja perniagaan. 3. Rumus faedah atas pinjaman adalah seperti yang berikut. Faedah atas pinjaman sama dengan jumlah pinjaman darab kadar faedah darab tempoh. Rujuk contoh di muka surat 316. Gaji allowance bonus pekongsi. 1. Pekongsi aktif yang mengurus perniagaan akan dibayar gaji, allowance, atau bonus seperti yang tertakluk pada syarat dalam ikatan perjanjian perkongsian. 2. Ganjaran ini akan dibayar terus dengan tunai atau dikreditkan sebagai gaji belum bayar dalam akaun semasa pekongsi. Rujuk contoh di muka surat 316. Kongsi untung atau kongsi rugi. 1. Kongsi untung atau kongsi rugi mesti dibahagikan pada akhir tahun kepada semua pekongsi berdasarkan nisbah yang telah dipersetujui dalam ikatan perjanjian perkongsian. 2. Sekiranya tiada ikatan perjanjian perkongsian ditandatangani, maka keuntungan dan kerugian hendaklah dibahagikan secara sama rata antara pekongsi, iaitu menurut peruntukan dalam Akta Perkongsian 1961. Rujuk contoh di muka surat 316 dan 317.